Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Izham bin Muhammad Khair daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Aziz akan meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini 6.3 Penghantaran dan Pengagihan Tenaga Elektrik bahagian 5. Hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk berkomunikasi tentang keselamatan dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dan penggunaan tenaga elektrik. Keselamatan dalam penggunaan elektrik, kita akan melihat berkaitan dengan punca litar pintas, punca kemalangan elektrik, langkah yang perlu diambil semasa berlakunya kejutan elektrik dan langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Punca litar pintas. Litar pintas disebabkan kerosakan oleh penemuan antara dawai hidup dan juga dawai neutral yang akan menyebabkan kadaran arus meningkat sehingga 10 hingga 50 kali ganda daripada arus di dalam litar. Selain itu, litar pintas juga berlaku akibat kerosakan mekanikal pada penebat kabel dan juga tamatan kabel yang tidak sempurna. Punca kemalangan elektrik. Yang pertama adalah menyentuh suis dalam keadaan tangan yang basah. Yang kedua adalah menyentuh wayar yang rosak apabila arus mengalir. Dan yang ketiga, memasukkan logam ke dalam soket. Langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Yang pertama, jangan sambungkan terlalu banyak peralatan elektrik pada satu soket. Yang kedua, elakkan menggunakan penebat wayar yang rosak. Dan yang ketiga, keluarkan pala menggunakan kepalanya dan bukan wayarnya. Jauhkan soket daripada sumber air dan pemanas. Langkah keselamatan semasa menggunakan peralatan elektrik. Elakkan menyentuh suis dalam keadaan yang basah. Yang kedua, matikan bekalan elektrik utama sekiranya ingin memasang peralatan elektrik dan gunakan khidmat juru elektrik yang bertauliah sekiranya ingin membaiki peralatan yang rosak. Soalan uji minda. Soalan pertama, mengapakah kita tidak boleh menyentuh peralatan elektrik dengan tangan yang basah? Kerana air boleh mengalirkan elektrik dan menyebabkan renjatan elektrik. Soalan 2. Apakah langkah keselamatan yang perlu diambil sebelum membaiki peralatan elektrik? Memastikan suis dimatikan dan plug ditanggalkan daripada soket. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.